Hello guys, welcome back guys. So hari ni saya akan bermain game 3 Hate You. So apa yang saya tahu pasal game ni, dia macam game Rage Bait. Dia macam Fake Mario, Make a Good Choice yang saya pernah main. Tapi game ni guys, dia bukan full version, just demo. So tengoklah dulu macam mana Mungkin kita akan buat full version full game, ataupun kita buat berpart. Tengok kepada berapa lama aku boleh tahan dengan game ni. So aku rasa itu je kot. Aku dah lama tak buat intro. Dan aku dah lama tak upload video sebab sekarang ni aku tengah busy study. Ini pun ada free time aku upload je video. So by the way, jangan lupa subscribe, like and turn on the notification button. So aku harap korang enjoy. Bye guys. Oh, boleh design guys. Boleh design, okay. Adudu. Sekejap. Boleh boleh buat adudu lah. Sekejap. Aku buat adudu. Ni rambut. Tak nak aku nak botak. Ya. Bukan. Alah, tak ada bentuk adudu lah. Baju. Adudu dulu selalu pakai baju apa? Ini baju perempuan. Dia selalu pakai baju hijau. Sabar jap. Hijau. Kita kena blend dengan alam sekitar. Sebabkan nama game ni pun 3 Hate You. So kita kena jadi pokok. So semua benda kena hijau. Alamak, aku tak tahu beza mana orang mana ni. Sekejap, macam mana nak? Apa ni? Nampak apa ni? Apa benda yang Rage Bait ni? Tak ada pun. Mana ada apa-apa guys? Senang ni game ni. Oh ya, terkejut aku. Babi dia boleh tembak. Pokok bila masa boleh tembak. Pokok ni mesti ada pistol ni, confirm. So kita lihat sini. Bodoh punya pokok. Okay. Sekejap ya. Allah. Tak marah lagi. Aku tak tahulah apa pasal developer ni. Dia sakit hati dengan alam sekitar ke apa? Aku ingat dengan memakai baju hijau boleh blend dengan alam sekitar. Tak kena. Tak kena. Ini sebelah kiri pokok keluar. Okey, kita pergi kanan lah. Checkpoint. Ikut. Ingat aku bodoh, bodoh ni ikut. Bodoh ni ikut mana? Aku nak ke mana? Apa developer benci sangat dengan alam sekitar ni? Aku tahu. Lepas tu pokok ni tembak. Okay, dah lari. Game ni boleh lari. Cepat. Mana nak turun ni? Jangan turun. Weh, bodoh. Apa benda tu? Tembaklah. Okay. Cepat si hijau. Tengok nanti dua pokok tu datang. Peluru. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dek. Nampak IQ baik lah. Ni apa ni? If you get stuck, press the check. Tab. Apa tab? Masuk je.
Aku tak tahu. Tak benar ke? Bodoh. Tak marah pun guys. Aku tak marah pun game ni. Tak marah pun guys. Game ni best. Game ni memang best. Oh hai, sakitnya hati aku. Oh. Lepas ni aku keluar, aku memang nampak pokok, aku kena jaga-jaga. Sebab apa? Takut keluar pistol. Oh mampus. Okay. Okay, laju. Astaghfirullahaladzim. Pokok tu keluar tiba-tiba guys. Why? Kenapa kau tak elak? Macam mana saya nak elak? Pokok tu datang tiba-tiba. Alah, saya bohong betul. Ini bau cek. Ini baru checkpoint tau. Checkpoint 3 pun aku Checkpoint 3 pun aku tak lepas lagi. Apakah ni yang ni? Aduh. Nampak IQ. Alat tiang ni kan. Dia kejar dah. Astaghfirullahaladzim. Okay, situ ada pistol Syahir. Situ ada pistol. Okay, situ ada pistol. Situ ada pistol. Situ ada pistol Syahir. Situ ada pistol Syahir. Pokok yang tu ada pistol lah. Kau yang bodoh sangat dalam situ dah. Kenapa? Alah, tangan tu. Macam ni kalau boleh dapat idea ni, Mai. Ui. Sabarlah, tengah bercakap. Pistol, tembak dah. Kau tembak. Aku jalan. Sabar, bagi aku jalan. Masuk. Nanti ada 2 pokok ni confirm. Alah ya. Masuk balik. Jalan. Astaghfirullahaladzim. Ini baru level 2. Level 2 guys. Level 3 pun tak lepas lagi. Oh, memang aku tebang pokok lepas ni kan. Oh, aku trauma mat dengan pokok lepas ni. Aku ingat dengan memakai baju hijau, bermuka hijau boleh selamat. Tak selamat guys. Jalan. Awak, aku lupa benda ni boleh bergerak pula. Kau shock kan? Kau shock tengok game ni, aku main game ni. Marah-marah shock kan? Fui. Fui. Berapa banyak siap tembak dia? Lepas tu, kau tembak. Tembak? Tembak. Kau pula tembak. Kau tembak. Okey. Cepat. Kejar aku. Kejar. Kejar. Cepat. Selego dia. Cepat. Bat sini pokok. Bat sini. Allahu Akbar. Naik cepat. Turun. Astaghfirullahaladzim. Lambat ni turun. Ni dah berapa minit aku main? 14 minit ni aku main. Masih level 2. Tembak. Tembak. Okey, aku jalan. Tembak. Okey, tembak.
Okay, pergi dah lain. Kau tembak. Siapa banyak tembak tadi? Okay, jalan. Tak kena. Okay. Mana pokok? Okay, masuk. Jom, cepat. Naik. Bodoh, aku tak boleh tekan. Aku salah tekan keypad. Aku tekan E. Ni sudah. Macam mana ni? Nak lalu sini ke nak lalu tangga? Kita kena ada pemikiran yang mantap. Ya, creative thinking. Firasat aku mengikutkan lecturer aku cakap, jangan fikir, buat je. So, kita keluar daripada game ni. Tak ada aku tahu. Oh, lagu dia tak membantu. Okay, kita masuk tangga. Game ni paling best aku pernah main. Dah betul? Oh, lalu bawah. Lalu atas, confirm. Tiba-tiba pokok tu membesar. Memang pokok membesar tapi ui. Setan aku nak. Bodoh. Tak marah tak. Aku tak marah guys. Aku tak marah game ni. Aku tak marah game ni. Game ni paling happy aku pernah main guys. Game ni pernah aku happy. Dengar lagu pun membuat kita rasa macam happy kan. Ya, ni happy sangat main game ni. Okay, go. Ni nak ke mana ni? Bodoh. Kau ingat aku bodoh? Bodoh! Tembak. Okay. Pokok tu akan jatuh situ. Betul pokok ni akan jatuh sini. Betul aku nak buat apa? Aku nak ke mana guys? Dah depan aku tak boleh, kanan pun tak boleh. Habis tu aku nak ke mana? Okay. Dapatkan duit. Apa macam duit tu? Nice. Kepala otak dia. Wih. Ini. Tamatlah sudah Alkisah si hijau. Terima kasih dan sila meninggal. Awak. Kita tengok korang aku tengok korang sambil main game ni. Kita buat Aura Farm Kita buat Aura Farm Absolute Cinema. Okay. Elak. Nampak dia tembak. Aku pandang korang. Okay. Nampak? Elak. Nampak? Elak. Si hijau ni gangah. Aku dah tahu kau akan tembak. Lepas tu aku tembak sini. Confirm. Iman adalah mutiara
di dalam hati manusia. Ha! 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 Naik! Naik! Okay. Betul. Ha, ha. Ash. Ah! Boleh guna ni ke? Boleh lah guna ni. Ha. Oh, sakitnya hati aku game ni. Aku harap developer ni tengok video ni dia gelak lah. Kalau tak gelak aku tak tahu nak cakap apa. Developer, aku dah try main game kau dan aku rasa dia tak payah release yang full versionnya. Buat sama ke? Tiba-tiba pula ada pokok muncul di mana alam majika ke aku tak tahu. Hash. Siapa lah yo? Oi, lagu ni tak membantu ni. Lagu ni tak membantu. Jujur cakap lagu ni memang tak membantu ni. Okay. Black in. Kau dengan muka hijau, baju hijau, seluar je tak hijau. Kau boleh ni. Jangan situ. Okay. Go. Ah! I'm done. Kepada developer, aku mengucapkan tahniah sebab anda membuatkan saya rasa menyampah untuk main game anda. Dan saya akan bagi rating yang sangat-sangat rendah. Walaupun ini demo, tapi saya tetap akan bagi rating rendah. Tapi syok main game ni. Tak ada gurau je. Dia menguji kesabaran kau, menguji keimanan kau. Lari ke atas. Okay. Ingat pokok ni jatuh. So kita sini. Pokok ni kalau jatuh. Dah tahu aku nak ke mana kalau pokok ni jatuh. Come on lah, aku dah. Jangan batu ni jatuh sudah. Okay. Ya Allah. Oh, nampak aku dah mahir. Satu try. Tengok pokok datang. Pokok lagi satu datang. Sudah macam ni. Macam mana tadi tu? Aku kena block weh. Itu lagi teruk daripada kena block daripada Crash Chrome.
Yang ni aku dah mahir lah. Yang ni memang aku dah mahir. Nampak laju siap. Layak. Okay, jebat. Okay. Yang kau lari kat tembak tu kenapa? Nak pergi homework ke apa? Sini lah. Okay. Oi, bodoh. Lah. Dah. Tak main dah. Aku dah main. Dah terjun. Bye-bye.